Mohon maaf, bukan tiket lepas hukuman, kata pemuda PAS ketika hentang rapat akhbar Sinchu Daily berkenaan kes kesalahan bendera Malaysia dulu. Tapi saya yakin pemuda PAS masih berpendirian yang sama ke atas kesalahan bendera Malaysia terkini yang dibuat oleh parti mereka sendiri, lebih terperincinya oleh PAS Negeri Terengganu. Memalukan sungguhlah. Macam manalah kesalahan macam ni boleh dibuat oleh sebuah parti yang kononnya terpaling patriotik. Teruk sungguh designer logo ni. Takkan mereka tak tahu pantang larang bendera Malaysia? Urus Setia tak cek ke sebelum keluarkan? Atau adakah ini perbuatan khianat? Mohon pihak polis siasat dan hukum pihak PAS. Saya juga nak ulang sekali lagi, kata pemuda PAS waktu hantam Sinchu berkenaan isu bendera ni. Dia kata, tindakan yang tegas, adil dan berprinsip mesti diambil. Lagi memastikan perkara sebegini tidak berulang dan maruah negara harus dipertahankan. Ada sepatah dua kata dari kawan-kawan PAS berkenaan isu ni tak? Teri nak tengok hampa nak spin macam mana pula lepas ni.